dunia, apa salahnya kalau aku conquer dunia, apa salahnya aku nak tolong isteri aku? Tak salah bro. Sebab dua benda limited. Pertama energy, kedua masa. Dua benda ni limited. Sebab tu kena ada pengkhususan kerja. Kalau suami buat kerja suami, tapi at the same time suami juga buat kerja isteri, apa fahamnya suami isteri kata pasukan? Betul, tapi apa salahnya kalau isteri penat bro? I mean like kerja kat rumah dia letih, secara tak langsung kau just nak meringankan beban dia just for the sake of respect dia, kau hormat dia sebagai seorang isteri. Bro, dia melahirkan anak kau bro. Okay. Bro, dia anak tu memang betul kau cakap tanggungjawab seorang isteri ni bro, senang je bro. Dia sama ada dia kena jadi pembantu rumah dan juga kangkang. Yang kau masukkan tadi kan. Tapi kau bayangkan bro, dia carry your baby bro. Kau punya legacy bro dalam perut dia. So, I mean like takkanlah kau tak ada rasa respect sikit langsung dekat, bagi aku bila kau keluarkan macam aku tak tahu macam pandangan aku no respect at all at woman. Kenapa? Sebab menyatakan sedemikian rupa. Kenapa aku nak perlu bantu dia bro? Aku tengah susah kerja, dia tanggungjawab dia je lah bro kat rumah. So aku tak boleh fikir. So kalau dia penat sekalipun, pergi mampus.